Okey, hari ini program ini sangat bagus sebab program ini membincangkan tentang peranan institusi raja-raja dalam menghadapi ancaman dan kemunduran umat Islam. Dua isu yang sangat penting di negara inilah. Yang pertamanya timbul tentang peranan institusi raja-raja sebab terlihat kepada kemelut dan perkembangan politik di tanah air. Kita dapati bahawa rata-rata rakyat Malaysia kurang yakin dengan pemimpin-pemimpin politik kerana pelbagai perkara yang telah berlaku, terutamanya daripada sejak tahun 2018 sehingga sekarang. Saya ingat dalam 5 tahun tu dah berapa? 5 Perdana Menteri ke? Jadi ketidakstabilan politik sedemikian bagi rakyat risau dan ragu-ragu. Jadi di sinilah timbulnya peranan yang boleh dimainkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan balik kembali keyakinan rakyat. Tetapi topik hari ini khusus kepada kemunduran dan ancaman kepada umat Islam. Dan saya telah bincang tadi, saya telah mengatakan bahawa ada 4 ancaman kepada umat Islam. Yang pertama dari segi pemikiran yang kritis. Yang keduanya integriti. Sebab kita dapati bahawa kita umat Islam ni malahnya pemimpin-pemimpin kita ni kurang integriti dengan rasuah dan sebagainya kan, ketirisan amanah. Dan yang ketiganya ialah berkaitan dengan perpaduan. Malahnya di negara ini bila bincang perpaduan, kita cuma bincang perpaduan politik, tapi kita sebenarnya nak perpaduan yang sebenarnya di antara umat Islam di Malaysia. Dan akhir sekali ialah kita masih lagi ada masalah tentang penguasaan ilmu. Dan di sini kita perlulah menggalakkan umat Islam di Malaysia ini lebih dapatkan ilmu, critical thinking dan penguasaannya. Kelebihan peranan raja-raja di Malaysia ialah mereka adalah di atas daripada politik. Mereka tidak masuk dalam politik. Jadi mereka tidaklah terikat dengan kepentingan kepartian. Jadi mereka bolehlah fokus terus kepada kepentingan yang melibatkan rakyat. Jadi bila mereka melihat pemimpin-pemimpin politik yang keterlaluan atau menyalahgunakan kuasa atau tidak amanah dan sebagainya, mereka mempunyai peran untuk memberi nasihat kepada pemimpin politik tersebut. Dan di Malaysia kita ada 9 raja sebab ada 9 negeri yang beraja. Jadi di setiap negeri pun mereka bolehlah memberi nasihat kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Satu perkara lagi yang saya tekankan ialah peranan raja sebagai ketua agama Islam. Itu penting. Dan sebagai ketua agama Islam, mereka juga mempunyai satu kuasa yang besar dan peranan yang sangat besar dalam membawa umat Islam dan juga untuk mendidik pemimpin-pemimpin politik supaya sentiasa ingat kepada kesejahteraan rakyat.